Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dalam video ni saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak stake Zira. Okay, jadi first sekali pastikan kita dah ada coin Zira. Standby BNB saya suggest $5. Pergi kat Discover, tekan dekat atas ni, pastekan link yang saya hantar dekat dalam Telegram. Okay, tekan yang kat biru ni. Okay, confirm. Tekan login. Okay, kalau anda nampak dia dah detect berapa Zira yang kita ada dekat wallet kita ni, dia auto detect. Kemudian kalau kita nak stake, kita scroll bawah, kita tekan stake Zira, tekan. Okay. Terpulang anda nak stake berapa lama. Okay. Kalau anda nak reward yang paling tinggi, okay, anda boleh ambil stake setahun, 360 hari. Jadi kita tekan 360 hari. Okay, Zira. Kita tulis berapa yang ada dekat sini, 15.76. Okay. 15.76 dekat dalam $60 something lah kalau follow harga sekarang. Submit. Okay, confirm. Okay, dia akan tolak dekat dalam $3 something like that. Okay, dah settle lah. Okay, kita pergi dekat stake Zira. Okay, kat bawah ni dah ada dah. Kita stake 360 hari, kita stake 15 Zira. Okay, titik perpuluhan dia tak dikira. Okay.